Tuan nak tanya, adakah IO boleh menipu DPP dengan hanya masukkan keterangan yang boleh digunakan untuk yakinkan DPP untuk tuduh OYDS, tapi semuanya keterangan yang boleh membebaskan OYDS? Okey, mula-mula kita kena tahu dulu peranan IO ni apa. Peranan IO ni adalah pegawai penyiasat. Dia menyiasat kes. DPP dia tak siasat. So DPP tak tahu apa yang IO siasat. Tapi DPP dia akan tengok daripada kertas siasatan tu ada elemen atau tidak ada elemen. Cukup bukti ke tak cukup bukti. So daripada situ DPP boleh buat keputusan. So untuk menjawab soalan Encik Niko ni, saya rasa ada possibility dan ada banyak keadaan di mana kita tak tahulah sama ada pegawai penyiasat ni sengaja ataupun tak sengaja. Ada keadaan, pengalaman saya sendiri, saya kendalikan kes di Kuala Lumpur, rakaman CCTV tu memang ada. Wujud rakaman CCTV tu dan pihak pembelaan telah diserahkan salinan dengan rakaman CCTV tu, gambar rakaman CCTV tu yang menunjukkan pelaku kesalahan tu orang lain, bukan anak guam saya. Tapi di mahkamah semasa perbicaraan, rakaman CCTV tu tidak dikemukakan. So ada dua kemungkinan lah. Satu, sama ada pihak pendakwaan sendiri tak nak gunakan, ataupun ada kemungkinan memang pihak pendakwaan tak tahu rakaman CCTV tu wujud. Dan dalam keadaan yang macam ni, memang kita perlukan peguam lah. Sebab peguam lah, tugas peguam ni lah nak challenge apa-apa evidence untuk kemukakan bukti yang boleh menyokong pembelaan tertuduh. Di sinilah peran peguam ni tadi, yang orang semua tak suka makan duit kan. Kat situlah peran peguam. So untuk menjawab secara ringkas Cik Niko punya soalan, ada kemungkinan. Tapi saya tak nak generalize lah. Saya kata semua IO tak lah. Ada IO yang baik, ada IO yang boleh jadi macam ni. Okay, possible.